Nama doktor? Maslina binti Abdul Malik. Years of experience? About 15 years. A specialty? ONG. Case yang doktor selalu tengok? Saya melihat semua kes yang berkait dengan sakit puan dan juga pesakit yang mengandung daripada mula mengandung, kelahiran dan selepas kelahiran. Untuk sakit puan merangkumi masalah menses atau kesuburan atau ketumbuhan sis, fibroid, dan saya juga melakukan pembedahan untuk sakit puan. Ada apa mesej nak doktor nak bawa kepada patient atau audience kita? Pesanan saya kepada semua wanita di Sungai Petani, rajin untuk buat check up untuk memastikan kesihatan kita bagus, terutama daripada segi screening, contohnya pap smear untuk screening kanser dan juga apa-apa masalah yang berkait dengan sakit puan.